Assalamualaikum guys. Okay, aku baru siap kajian aku pasang my OBD dan aku travel pergi ke ke Bangi, ke Sri Kembangan lah, Sri Kembangan. Daripada sini 440 km pergi dan 440 km balik. AVG 26.8 AVG. So aku isi minyak dalam 40 liter. So dalam RM80 lah. Dalam RM80 macam tu lah. Aku isi dan ada balance lagi 2 bar. So perjalanan 880 km, lebih kurang lah 880 km ke 900 km lah. 40 liter. Ada balance 2 bar. So itu hasil kajian aku dekat Pro 2 Azia. Kalau kau rasa berbaloi, kau boleh beli. Kalau kau rasa tak berbaloi, jangan beli. Kalau rasa tahyul pun tak payah beli, tak apa. Aku hanya menjual ataupun ingin menolong orang yang betul-betul nak jimat minyak. Tu aku bagi money back guarantee 30 hari. Aku bagi warranty 1 tahun. So kalau rasa tahyul, jangan beli. Kalau rasa penipu, jangan beli. Tak apa, warranty